Set. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. Guys, pagi-pagi, selamat pagi guys. So geng, pagi ni aku dah lama guys tak sampai dekat Odak Lempit. So yelah, sebelum ni mancing kat area Kelantan ni kan. Jadi dah lama aku tak turun dekat spot yang aku pernah dapat seribu kat sini, Toman kan, Toman Bujang. So untuk hari ni alhamdulillah aku turun sampai kat sini, Odak Lempit. So untuk pagi ni aku berdua dengan Nip. So hari ni Nip dia nak cari lesen pertama dia guys, Toman. Dia tak pernah lagi dapat Toman, jadi bawa lah dia kat spot ni kan. Sebab biasa kat sini Toman dia ramah-ramah guys. Jadi insyaAllah lah, ada rezeki tak kumpau, dapatlah dia lesen dan Toman. Lupa juga aku pun nak renew lesen Toman aku dekat Odak Lempit ni. Tengok macam mana. And cuaca ni panas guys. Panas sebab sebenarnya kita orang plan ni pun last minute guys. Last minute punya plan. Sekarang ni dah pukul 10, matahari dah terpacak atas kepala kan, baru nak turun. Di insyaAllah kita test je, cuba macam mana. Hari ni aku berkesempatan hanyakan aku punya reel baru aku guys, Shimano Antares DC 2021. Aku pairkan dengan aku punya rod Ironman. Okay. So aku nak hanyakan sekali lah aku punya reel terbaru aku ni dengan apa, main Toman. Meruan itu dah hanya dah. So tanpa masa lagi guys, hari pun dah makin panas. Aku nak set up barang, tukar umpan apa semua. Lepas tu nak mancing lah guys. Ini aku jadi angler dan jadi tekong kali guys. Okay guys, jadi jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tanpa masa lagi, let's go guys, kita mancing. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, banding-banding macam aku Kau dah hangat kan. Kau nanti ni dekat bawah teratai. Oh lah, tak sunyi. Kau tak sunyi, tak berbual. Ada lega bunyi. Aduh, baling. Kasar. Aduh. Lucut lagi guys. Kenapa dia tadi ya? Yup. Gila guys. Kasar guys. Kasar guys. Yes. Kasar guys. Yup.
Oh, kasar-kasar Nip. Standby ni Nip. Buka ni Nip, kasar Nip. Oh, kasar. Oh. Wow. Nice. Oh, buka dulu. Buka. Tarik. Okey. Masuk. Saut dari dalam. Dari bawah. So, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbaik. Macam mana kau ni balingnya? Ha? Macam mana dia ni tu? Aku baling. Baru jatuh. Push. Balik kat depan ni dia. Oh. Nice color geng. Alhamdulillah. Si Mono antara sedisi Hanyir dengan Toman bujang. Sayur bujang. Nip Gian. Saya lah kena bujuk tepi dia dah tadi lah kau. Santai. Toman bujang. Cantik kan kalau dia. Mana? Alhamdulillah. Baru cakap terlengah sekali je. Dimakan betul guys. Okey, lama tak datang Lok Lempit. Waduh. Okey guys, kita pakai ni pula bunyi bising sikit betul petang macam ni. Mana? Bismillah. Aku belum mandi, tak tentuang, tapi masih cantik juga. Tak tentuang. Yep. Start guys. Start kedua guys. Alhamdulillah. Jack. Pegang tali. Apa gangster boy. Aku rasa kau dah balik tadi kan. Dia dah Kena mata ke? Kena mata ke? Kena. Ya, kena mata. Bapak ni gangster siap terkejut aku.
Kenapa kau juga dia pilih? Aku rasa kau dah banyak kali. Aku tengok kau dah bosan ni, kawan dia belakang, aku balik kat situ. Gila lah. Dia sambar macam tu, bapak dia terkejut aku sial. Okay guys. Alhamdulillah geng. Set kedua tak besar lah. Rempit. Teman rempit guys. Curut kena mata. Okay. Alhamdulillah. Set kedua geng. Mantap. Guna SP pedal pop Osmi. Okay, alhamdulillah. Terbaik geng. Alright guys, so alhamdulillah setakat tu jelas cerita untuk ni guys. Okay, alhamdulillah ada warna manis, start ada 2 ekor. Lepas tu ada lagi 2 ekor lucut kan, sambar tapi tak dekat, ada yang miss. And so itu je lah guys cerita untuk petang ni. Ni guys, hanyakan aku punya reel Shimano RSDC 21 aku. Jadi alhamdulillah lah guys, aku dah hanyakan untuk main ruan dan aku dah hanyakan untuk main toman juga. Jadi ok lah kan, lulus lah kat situ main ruan toman, ok lah. Jadi guys, insyaAllah rezeki kita jumpa lagi next video guys. Ok, sekarang pun dah nak maghrib kat ni, dah pukul 6.55 guys kan, dah pukul 5 dah. Jadi aku nak tamatkan video aku kat sini. JT kita orang pun kat belakang tu guys, dah sampai lah. Jadi insyaAllah rezeki kita jumpa lagi next video guys. Ok, by the way, kalau korang suka video ni jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye bye guys, assalamualaikum.